Okey, kalau kita hire kontraktor, dia mesti akan tipu lah. Paling-paling pun dia akan tipu dari segi bahan lah, material. Betul ke tuan benda tu? Apa pandangan tuan? Okey, kalau kita hire kontraktor, dia mesti akan tipu lah. Paling-paling pun dia akan tipu dari segi bahan lah, material. Betul ke tuan benda tu? Apa pandangan tuan? Bagi saya, kalau dari segi tipu bahan ke apa, kalau for my company lah, I practice benda tu. Before we deliver, we have to propose lah apa barang yang kita nak kena pakai. The costing itself, kita kena beritahu lah costing ni kita pakai barang apa. Dia sebenarnya bukanlah satu penipuan kan. Dia semuanya bermula daripada segi agreement, betul? Betul. Dia kalau agreement tu dah secara terbuka, secara tulus, dah transparent orang cakap kan. Yes, betul. Orang dah tahu benda tu apa dia. So kita pun pakai barang dalam kontrak tu. So apa-apa pun kena ada black and white. Ya, betul. Sangat penting black and white. So kalau orang cakap benda tu kontraktor tak deliver on site, tak deliver benda-benda yang tak ada dalam, tak boleh nak argue. So, ya, betul. Kita nak based on apa? So apa-apa pun sekalipun, contract is most important lah. Ya, betul. In this field, apa-apa pun transparent contract tu kena ada. So daripada situ cetusnya keadilan lah. Dia keadilan kepada kedua-dua belah pihak both lah. party. So kalau katakan kontraktor dengan klien dah decide benda tu, so ada agreement, ada black and white. Then kalau kontraktor tu tak deliver benda yang dah ada agreement, so benda tu nonsense lah. Benda tu dah bercanggah lah.